Saya tahu korang suka beli kuali cantik macam ni, tapi sayang nak guna sebab takut hitam, betul tak? So korang beli-beli benda ni tahu sebenarnya ini adalah macam plate untuk kita halang api terus direct terkena dekat kuali kita yang cantik tu. So kat sini saya ada 2 saiz, ini yang kecil sikit, satu lagi ni yang besar dan dia ada tangkai macam tu. So boleh pilih je sama ada nak kosong macam ni ataupun yang nak tangkai. Yang tangkai ni pun senang juga sebabnya bila benda ni panas kita dah guna, so kita boleh angkat pegang kat tangkai ni. Tapi kalau macam rasa leceh ada tangkai macam tu susah nak simpan ke apa, kita boleh ambil yang plain macam ni. So bila kita guna benda ni, kuali kita cantik tu taklah jadi hitam. So yang hitam tu benda ni je, kuali kita kekal cantik dan cun. So cara nak guna je, just letak je atas dapur gas kita macam biasa dan kita boleh letak kuali kat atas ni. So nanti bila kita on api, dia punya plate ni akan panas dan kuali kita pun akan panas juga. Dan kita boleh masak lah macam biasa. So kalau sayangkan kuali yang cantik melecun macam ni, bolehlah beli plate ni. Okay, tapi selain daripada guna atas dapur kan, kita boleh juga guna plate ni untuk defrost makanan sebenarnya. Kalau kita nak guna untuk defrost lauk, letak je lauk atas ni, dia akan jadi lembut dengan lebih cepat. So macam 2 in 1 lah. So korang apa tunggu lagi, boleh tekan link kat bawah untuk dapatkan plate ni.